Assalamualaikum. Saya nak bagi satu amaran ataupun satu ilmu yang sangat berguna. Kata orang, kita kena minum banyak air putih. Tapi benda tu salah sebenarnya korang. Tengok apa berlaku pada perempuan ni. Sering minum air putih terlalu banyak pada waktu malam menyebabkan dia mendapat kegagalan buah pinggang dan terus kena dialisis. Macam mana minum air putih boleh menyebabkan kita gagal buah pinggang? Mari saya explainkan. Ini ilmu tau, tolong kongsi. So, basically, apabila kita minum air putih ataupun air masak lah orang kata cakap, kau kena minum banyak air putih, kena banyak air masak, bagus untuk kesihatan badan. Tuk kau minum banyak-banyak, buah pinggang kau rosak, kena dialisis. Kau jangan dengar cakap-cakap orang tua ni, kau kena tanya doktor, kenapa tak boleh minum air masak banyak-banyak. Macam ni, bila kita minum air terlalu banyak, boleh menyebabkan rosak buah pinggang. Kenapa? Bagaimana? Macam mana boleh berlaku? Okey, pertama, buah pinggang kita ni, dia ada limit tau untuk buang air. Okey, buah pinggang ni, dia hanya mampu buang lebih kurang 0.8 hingga 1 liter air setiap jam. So, kalau kita minum lebih daripada secara berterusan, so air akan terkumpul dalam darah. Dan apabila air terkumpul dalam darah, apa yang berlaku? Garam kita akan diluted. Dalam kita iaitu natrium akan dicairkan. Kita panggil sebagai hyponatremia. Bila air berlebihan, cairkan garam dalam badan, dalam darah. So, apa akan berlaku? Air kita akan shift. Dia akan masuk ke dalam sel-sel dan sel-sel boleh membengkak. Otak boleh menjadi edema, berlaku sawan dan seterusnya menyebabkan otak kita akan koma. Kesan pada buah pinggang pula, buah pinggang kita ni dia akan jadi macam mana? Dia akan overwork. Dia cuba buang air berlebihan. Jadi, lama-lama tekanan darah kita akan naik. Bila badan kita penuh dengan air, kita panggil sebagai fluid overload. Aliran darah ke ginjal pun akan terganggu dan sekaligus menyebabkan AKI, Acute Kidney Injury. Dia macam mana? Sebab kita punya sel tubulus tu, ginjal tu rosak. Berlaku AKI. Akhirnya menyebabkan kidney failure. So, siapa paling berisiko? Atlet minum air yang berlebihan. Kau dapat laparan suka minum air berlebihan tanpa elektrolit, tanpa garam-garam tu. Penyakit yang ada, penyakit pasien ada CKD. Contohnya stage 1, stage 2, stage 3. Okay. So, pesakit SIDH itu heart failure ataupun ambil ubat tahan kencing. Faham tak? Tak nak ambil kencing sebab nak kerja, tak nak kencing, kau makan ubat tahan kencing. Itu yang berlaku. So, kesimpulannya, itulah yang akan berlaku dan saya terangkan dengan jelas supaya anda semua orang awam boleh faham kenapa minum air masak berlebihan boleh menyebabkan intoxication. Okay? Faham? Dapat ilmu? Tolong share. Assalamualaikum.